Macam tu. So dia adalah team. Khairul Amin is Khairul Amin sendiri. Tapi Alif Syukri, kalau kita kenal Alif Syukri, kita kenal isteri dia, kita kenal anak dia, kita tahu produk dia jeruk, handbag, macam tu lah. So dia beza sikit dengan Khairul Amin. I would say a very different punya orang kata zone lah. Khairul Amin memang kita kenal dia sebagai F&B entrepreneur, dan juga dia a bit of businessman punya mindset. Tapi kalau Alif Syukri kita nampak, dia very family man. Dia ada a very good networking dengan KOL dalam TikTok tu sendiri. Satu kita nampak dia very hardworking. Tu persona yang dia bawa. So I would say, tapi dua-dua perform je sebenarnya. Okay. Setuju tak yang kita sekarang ni dah discuss banyak kebaikan platform TikTok, Shopee dengan Lazada? Betul. Ada tak dark side? Dark side. Dark side dekat platform ni, kalau Puan boleh kongsi. Dark side dia sebenarnya satu je, kita kena faham. Kita menumpang je platform orang. Tu je.